Dalam video kali ini, saya akan kesangkap ikan patin di rumah rakit Temoleh di Sungai Pahang. Saya akan belajar bagaimana mereka menternak ikan patin berkualiti tinggi. Perjalanan dari Bandar Pekan ke jeti rumah rakit Temoleh lebih kurang 5 minit bersebelahan dengan Jabatan Sultan Abu Bakar dan Hotel Angkasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul Akif bin Muhammad Khairi, wartawan SPTV melaporkan dari Sungai Pahang, Pekan. Pekan ialah sebuah bandar yang terletak di daerah Pekan, Pahang. Ia juga merupakan ibu kota diraja bagi negeri tersebut. Nama Pekan berasal daripada sejenis bunga, iaitu bunga pekan. Antara tempat menarik di sini ialah Istana Abu Bakar, Muzium Sultan Abu Bakar, Pusat Tenun Pahang dan Padang Polo. Pekan juga mempunyai universiti dan industri automotif moden. Walaupun kecil, Pekan kaya dengan warisan, budaya dan sejarah yang membentuk identiti negeri Pahang. Selain tempat-tempat bersejarah yang terdapat di Pekan, terdapat juga satu lokasi istimewa yang tersembunyi di sepanjang Sungai Pahang. Tempat ini bukan sahaja unik, malah menawarkan pengalaman yang berbeza buat pengunjung. Inilah dia, rumah rakit Temoleh yang menternak ikan patin, kebanggaan rakyat Pahang. Jika anda penggemar ikan patin, inilah lubuknya. Rumah rakit Temoleh merupakan destinasi unik yang bukan sahaja menawarkan pengalaman inap desa, malah membawa anda lebih dekat dengan legenda sungai ini. Sekarang mari kita pergi ke sesi temu bual. Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum. Okey, nama saya Amirul. Boleh saya tahu nama pakcik? Nama saya Ismailuddin bin Sulaiman. Pada tahun berapa dia mula beroperasi? Ni sangkar ni dah lama lah, tapi dekat awal saya buat tak banyak lah, 1-2. Yang meluasnya tahun 2020 lah, 2020. Kalau jenis ikan yang ada di rumah rakit ni? Ikan yang banyak saya beli ikan tilapia dengan patin lah. Baum ada juga. Keistimewaan yang pakcik boleh jelaskan tentang tempat ni? Sini yang seorang nampak sebab dia santai lah, depan tepi sungai. Dia ada Jabatan Abu Bakar, ada Angkasa. Okey pakcik, terima kasih. Sama. Ikan patin dari Sungai Pahang juga dikenali kerana boleh mencecah berat sehingga 10 kg dan setiap ekor mempunyai nilai komersial yang tinggi. Ada juga yang dijual mencecah RM80 sekilogram bergantung saiz. Antara cara penangkapan ikan di sangkar Temoleh ini ialah menggunakan saur dan juga pukat. Cara untuk membesarkan ikan ini juga ialah menggunakan makanan ikan seperti pellet. Selepas ditangkap, ikan akan ditimbang untuk menentukan harga berdasarkan berat. Di sini, ikan patin sangkar dijual dengan harga RM20 sekilogram. Selepas itu, barulah ikan akan disiap mengikut kehendak pelanggan. Selain menjadi lokasi penangkapan ikan yang popular, rumah rakit ini turut menyediakan penginapan yang selesa dengan 4 buah bilik pada harga antara RM200 hingga RM500 semalaman. Lengkap dengan kemudahan seperti aircon, peti sejuk dan dapur. Ia sesuai untuk individu maupun berkumpulan yang ingin menikmati suasana tenang di atas air. Ikan patin dari Pahang, rasanya manis, lembut di lidah. Dalam sangkar airnya tenang, patin sangkar penuh barokah. Sekian, saya wartawan Muhammad Amirul Akif bin Muhammad Khairi melaporkan untuk SPTV Channel.